Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi bagaimana saya sambungkan saya punya mesin basuh dengan smart house saya, sistem smart house. Sebelum ni saya pernah buat lampu kipas of family room. Menggunakan sistem smart house. Lepas tu TV saya pernah sambung dengan sistem. Itu juga CCTV saya Show Backyard One. Okay. Lepas tu cuci udara. Turn off air cleaner. Okay. Yang tu pun saya itu. Lepas tu robot vacuum tu. Siri, vacuum my house. Starting the cleanup. Okey, sekarang ni dia tulis clean. Saya sambung juga dengan smart house. Dan kali ini saya nak cuba sambung dengan mesin basuh. Sebab sekarang ni banyak barang-barang elektrik keluaran terbaru rumah dah menjadi satu kebiasaan. Dia buat boleh compatible dengan sistem smart house yang telah sedia ada. Contohnya yang terbaru adalah, bukan yang terbaru juga, dah lama dah rasanya. Sebenarnya saya baru jumpa benda ni dan baru dapat mesin basuh. Sebelum tu dah ada aircon. Aircon saya pernah buat dulu menggunakan satu peranti yang menjadi orang tengah antara smart house device tu dengan aircon. Tapi sekarang ni aircon sendiri dah ada dia punya smart system dia sendiri yang boleh kita sambung dengan rumah lah. Okey, pertama kali kalau untuk model yang saya baru beli ni adalah model Toshiba yang 10.5 kilo. Dan kita perlu download dia setiap sistem, setiap device tu, setiap peralatan tu dia ada sistem apps dia sendiri lah. Dan apabila kita download apps tu, kena pastikan saya kat rumah ni saya guna 3 sistem smart house. Yang pertama Alexa daripada Amazon Echo, dia panggil Echo, Amazon Echo daripada syarikat Amazon lah. Yang kedua Google Home. Google Home macam ni lah, yang ni Google Home daripada Google. Lepas tu Siri, Apple Home Pod, maksudnya yang tu daripada Apple lah. Ketiga-tiga ni dia tak semua compatible dengan barang-barang yang ada. Contoh saya bagi tahu, kalau robot vacuum saya tu dia compatible hanya dengan Apple HomePod. Kalau yang sistem CCTV saya, dia compatible dengan Amazon Echo. Mesin basuh ni compatible dengan Google Home. Sebab tu saya suka guna tiga-tiga dalam rumah ni. Kalau tak, misal katakanlah rumah kita ni ada Google Home saja. Bila device yang atau peralatan yang compatible dengan Apple, dia dah tak boleh guna lah. Dia boleh guna manual lah, boleh guna biasa. Tapi untuk guna masuk dalam sistem smart house tu memang tak boleh lah. Okey, yang ni apps dia dipanggil T Smart Life. T Smart Life ni T tu daripada perkataan Toshiba lah, Toshiba Smart Life.
Jadi Toshiba pun salah satu syarikat yang sedang berlumba-lumba juga nak buat barang-barang dia tu yang boleh join smart house. Sebab tu dia ada apps dia sendiri lah. Kalau sebelum ni saya selalu guna Smart Life. Smart Life ni dia nak sama dengan satu lagi Tuya. Kalau siapa-siapa download Tuya, guna peralatan yang bawah level Tuya, dia masuk dengan juga Smart Life. Lepas tu Xiaomi Home. Kalau peralatan Xiaomi tu kena download dulu Xiaomi Home apps. Yosi. Kalau Apple ni dia ada satu lagi shortcut dia panggil. Sistem shortcut ni kita boleh bagi arahan kepada Siri lah untuk link dengan device kita. Okey, daripada semua tu barulah kita link dengan sistem smart house kita. Mula-mula kita kena download apps dia. Daripada apps dia tu lah dia boleh link dengan sistem smart house yang 3 tu lah, sama ada Apple, Google ataupun Amazon. Okey, cara untuk install apps tu biasalah. Cuma cara untuk set up mesin basuh Toshiba yang 10.5 kg yang saya ni, dia ada beberapa langkah lah. Yang pertama, lepas kita install tu, kita kena, sebelum add device tu, dia ada 2 butang yang kita kena buat. Satu, butang untuk aktifkan wifi, sistem wifi dia. Jadi daripada situ kita linkkan wifi rumah kita dengan apps dia, dan daripada apps dia itulah dia akan link kepada mesin basuh. Lepas tu bila dia dah link, kita terus tak boleh guna dia sebagai smart system lagi. Sebab dia hanya keluarkan dia punya butang sahaja dalam kita punya phone ni, tapi tak boleh nak tekan sebab dia kena aktifkan satu lagi. Butang yang kat situ adalah butang untuk lock dia punya front lock. Saya ambil ni bukan yang atas, daripada atas. Jadi saya ambil ni mesin basuh yang front lock dia panggil. Front lock tu di pintu depan tu lah. Jadi dia kena lock dulu. Benda tu barulah kita boleh aktifkan untuk guna smart system kita. Okey, jom kita try. Saya tak nak tunjuk yang penggunaan dalam app, sebab dalam apps tu boleh explore sendirilah. Sebab dia mudah, dia ada butang, kita boleh pilih dia punya jenis-jenis basuhan tu lah. Macam-macam lah boleh pilih dalam tu. Dan kita mula-mula sekali kita pilih secara setting dalam kat dia punya mesin basuh tu siap-siap. Kita hanya nak boleh start je. Okey, kita try dengan Google. Hey Google, start washing machine. Okay, starting the washing machine. Okey, sekarang ni boleh tengok mesin basuh saya dah aktif.